Gateway. Oh. Ada tempat. R kat mana? Perlis. Good dah. Tadi ada RIT. Orang pernah tanya. Orang pernah tanya abang B kat mana? Kalau B Selangor. B Selangor. Dia ada dua Selangor. B dengan apa tau? Sambung bayar punya kena tahan dengan JPJ. Sambung bayar? Sambung bayar. Oh, kira kereta tu bukan dia punya. Bukan tu pula. Flat dia palsu. Alah, dia dah bayar dia. Kesian lah dia dah bayar raya. Tak punya kena curi. Lepas tu kata orang yang tuan owner dia tak mampu nak bayar. Jadi dia bagilah dekat orang tu. Orang tu dah tolong bayar bulan-bulan. Tanya je. Bayar sambung. Sambung banyak janganlah. Kalau orang nak jual kereta sambung banyak jangan. Walaupun kenalan. Walaupun kawan sendiri jangan. Mesti ada masalah. Bukan. Kalau dia report kereta tu dia orang curi kereta dia. Kena. Kena. Kan? Dia pun salah. Sambung banyak dia salah. Dia kena jual. Kena. Dia kena orang bayar. Dia kena melalui proses Ya, beli kereta yang tak apa okey. Tapi boleh jalan. Legal. Dia nak kereta benda. Nak kereta benda habis. Kandas. Cekak. Bayar. Beli kereta second. Tak bayar. Beli kereta second tak payah. Bayar rosak. Dia kat mana ni?
Yelah lepas terowong kan mesti lain pun. Tak, sebab kereta banyak masuk sana.